Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya Ikram. Saya Abid. So Ikram, apa yang menarik pasal Galway ni? Galway ni menarik ialah tentang suasananya. Kita lihat kat sini, bila kita datang, sebiji macam kampung halaman kita kat sini. Nak belajar, nak belajar pun senang. Sangat tenang, menyejukkan hati. So dia macam tak segabut lah. Tak macam Dublin. Oh, okey. Masyarakat Islam kat sini macam mana? Okey, masyarakat Islam kita sangat kuat, sangat hebat. Kita ada lebih kurang 2 masjid. Kita ada hampir 3 surau dalam universiti. Kurang ada 10 restoran halal di Galway ni. Gila je. Dan terakhir sekali kita ada beberapa kedai runcit Muslim. So Ikram, apa aktiviti yang best kat sini? Apa yang student selalu buat? Kat sini student memang suka bersukan lah kat sini. Dan ada satu sport center yang boleh cater semua jenis sukan. Kata je, nak futsal, nak frisbee, berenang pun boleh. Kayak ada. Kayak pun ada. Bagus. Jadi sebenarnya Galway ni jadi tumpuan satu island sebab ada 3 tempat yang sangat istimewa. Pertama ialah Connemara, kedua Cliff Moher dan juga Arran Island. Ya, 3 tempat ni memang sangat cantik lah. Jadi tadi sangat Masyarakat Malaysia kita ada lebih kurang 150 pelajar. Itu tak termasuk postgraduate, doktor dan chef, dan kita akan mencecah 200 orang pada tahun hadapan. Dan kemudian kita ada beberapa persatuan yang penting ataupun yang paling famous dekat Galway ni, antaranya adalah Persatuan Pelajar Islam Galway. Kemudian kita ada Malaysian Society, dan yang terakhir sekali yang baru ditubuhkan MAX. Baru bulan ni. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Nama Jasmine Syuhada binti Muhammad Jalil. Boleh panggil Kak Jasmine. First year Medicine NUIG. Assalamualaikum. Nama Azizatul Ainani binti Sabani. Panggil Nani, Kak Nani. First year Med student in Galway. Hai, nama Kak Akak Salihah binti Abuno, panggil Kak Salihah ataupun orang sini biasa panggil Leha. So sama juga dengan orang first year NUIG. Untuk city kat Galway ni actually Galway is a small county pun dekat island ni, tapi semua everything around us is in walking distance. So basically korang memang tak payah risau lah pasal transport or anything. Memang semua dapat jimat. At first maybe it will be like kinda shocking for you sebab kena jalan semua pergi semua tempat. But then semua akan jadi rasa macam mesti semua orang Galway ni semua orang fit belaka, and semua orang siap-siap belaka sebab stamina memang kuat sebab boleh jalan jauh semua kan. But one thing about Galway is you won't miss Malaysia sebab weather dia memang macam Malaysia. Walaupun dia 4 musim, tapi dia hujan sepanjang tahun. So korang takkan rindu hujan kat Malaysia. Macam satu hari tu ada 4 musim. 4 seasons in a day. So macam memang unik lah Galway ni. Dia juga ada satu universiti yang best kat sini, NUIG. NUIG sangat cantik dengan quadrangle je, macam bangunannya sangat ancientnya, and then lecturer je semua memang awesome gila, memang best gila. Okey, Kak Jasmine pula nak cakap pasal orang Irish kat sini. Kan sebelum ni macam kita tak pernah dengar, kita jarang dengar pasal Irish semua, tapi orang Irish ni sangat baik dan friendly. Kalau kat sini kalau korang nak lintas jalan, dia orang akan stop. Orang kat sini dia macam sangat friendly juga. Kalau dia jumpa, kalau pakcik-makcik tua-tua semua jumpa kita, dia akan greet kita, akan cakap good morning, hello, semua macam best lah. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau And we can't wait to meet you here in Galway. So harap korang semua boleh berusaha go pray hard, study hard and work hard. And insyaAllah kita boleh jumpa di Galway ni nanti, insyaAllah. Tapi boleh je. Jadi kepada bakal pelajar Galway, selamat datang, saya ucapkan kepada Galway. Jangan lupa sematkan Gap.
Oi